Lama tak buat kelas Civil 3D ni kan. Okay, so kelas Civil 3D kita kembali pada bulan Februari ni, iaitu pada 10 sampai 12 Februari 2026 bertempat di Kuala Lumpur. So kelas Civil 3D ni fokus kepada road, jalan. So pada anda yang terlibat dengan projek jalan tu, tak kisahlah anda sebagai engineer ke, draftman ke, site engineer ke, QS ke, land survey ke, boleh join. Sebab kelas Civil 3D ni dia fokus kepada jalan. Dan of course lah, bila buat jalan ni adalah drawing survey semua tu kan, ada cross set semua tu. Okay, apa topik yang akan diajarkan dalam kelas Civil 3D for road project ni? So antaranya survey data dan existing ground surface kan. And then kita cover alignment design. So you akan buat alignment tu berdasarkan arahan teknik JKR. Okay. Dan adalah pengiraan super elevation. And then kita ada buat profile, design profile, and kita ada buat assembly, koridor, sampai model jalan tu kan, koridor jalan, plan jalan tu. Lepas tu kita buat cross section. Cross section, kira cut and fill, and then kita buatlah drawing kan, plan and profile drawing, alignment control plan kan. Lepas tu kita ada benda advance sikit lah kita cover, iaitu road widening and intersection. Okay, so kelas ni fokus memang on road. Kalau anda nak belajar sewerage lah, drainage, earthwork secara detail lah, yang tu lain lah, tu infra kan. Okay, kelas ni kita provide laptop and software. So sijil penyertaan daripada Autodesk. Memandangkan saya, Nazmi Ismail, merupakan trainer, Autodesk certified trainer. Saya juga merupakan HRD Corp accredited trainer. Ada makan tak? Ada, mesti ada. Come on kan, 2 in 1. Training makan sekali. Lauk macam macam. Nak lauk apa? Rendang ada, asam pedas ada, kari ada kan, nasi minyak pun ada. Macam main. Kuih pun ada. Sambil belajar tu, ambil lah kuih. Ada kuih kasui lah, popia lah, serimuka, apa lagi, kari pap lah, akok lah, macam-macam kuih lah. Kopi O ada, teh ada, ala-ala government sikit. Tapi ini swasta lah. Okay. Pada anda yang berminat nak belajar Civil 3D for road project, kelas ni saya fokus daripada kita masuk drawing survey, buat design jalan sampai kita integrate dalam platform BIM. Saya tunjuk cara dia, macam mana you boleh guna Civil 3D ni untuk kedua-dua fungsi, iaitu reka bentuk dan BIM. Join kelas ni. Rugi tak join. Limit penyertaan 10 orang lah. Tak payahlah ramai sangat kan. Ramai sangat, banyak modal nak keluar untuk order makanan. Okay. So boleh klik link di bawah atau klik link di bio untuk maklumat lanjut. Sekian, saya Nazmi Ismail. Boleh follow YT saya, Nazmi Ismail. Bantu saya untuk dapatkan 100,000 subscriber. Sekarang baru 20k. Saya kalau boleh nak 100,000 subscriber. Okay. Alright, that's all. Thank you.